Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. So, bersama kita pada hari ini dalam segmen faham. So, segmen akan ada banyak lagi segmen. So, kita akan kata go through satu-satu lah. So, pada hari ini kita akan lebih nak membincangkan tajuk lebih kata apa itu koperasi itu sebenarnya. So, sebelum saya pergi lebih jauh, mungkin saya kenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Noor, pegawai latihan di Institut Koperasi Malaysia di bawah Pusat Pembangunan Koperasi. So, orang kata bila kita nak bercerita pasal koperasi ni, kita nak tahu jugalah, tapi tujuan utama kita buat fokus ni adalah orang kata kita menyampaikan maklumat pendidikan mengenai koperasi itu sendiri. Supaya kenapa seringkali kita tahu dan kita dengar daripada masyarakat, orang tahu, orang pernah dengar apa itu koperasi, tapi orang kata tak pasti apa sebenarnya, apa matlamat koperasi itu sendiri, apa fungsi koperasi itu sendiri. So, hari ini kita bawakan khas, kita ada bawakan orang kata pengarah daripada Pusat Pembangunan Koperasi sendiri, bos saya lah sendiri. So, nanti kita akan orang kata kita akan pergi lebih mendalam lagi apa sebenarnya itu koperasi dan apa matlamat koperasi. So, tak nak cakap lebih panjang, mungkin saya boleh perkenalkan orang kata panel. Kita boleh kata panel lah. Nak panggil bos ke apa ni bos? Itulah macam ni sangat kan, kalau panggil bos kan rasa macam panel je kot. Panel je lah kan. Saya panggil kakak lah. Ya, sebab kita lebih kepada nak berkongsi kan, sebab kita nak bagi audiens kita faham. Betul. Sebab tajuk podcast pun faham. Ya, betul. Kan? Jadi saya rasa konsep yang lebih santai dengan panggilan yang lebih santai kot saya rasa, kan. Okey. Okey, panggil Kak lah. Boleh. Kak Biha. So Kak Biha. So sebagai mungkin ramai orang tak tahu, mungkin ada yang dah kenal Puan Biha, Puan Nurbiha binti Kasmuri. Salah seorang pengarah pengarah di Pusat Pembangunan Koperasi, Institut Koperasi Malaysia. So beliau memang kata banyak pengalaman daripada dari segi bidang kata koperasi sendiri, lebih-lebih lagi dalam bidang perundangan. Saya percaya memang ramai orang rujuk pada Puan Biha. So mungkin Kak Biha lah, Kak Biha boleh ceritakan sikit diri kata Kak Biha. Sikitlah seberingkas. Okey, terima kasih Syafiq di atas pengenalan yang ringkas itu tadi. Jadi seperti mana yang disampaikan oleh Syafiq tadi, saya yakin ramai yang di luar sana penonton dan juga audiens mengenali saya lah, terutama yang pernah menghadiri berkursus di Institut Koperasi Malaysia, IKMA, ataupun dahulunya dikenali dengan Maktab Koperasi Malaysia kan, MKM. Jadi saya Nurbiha Kasmuri, saya dipertanggungjawabkan di bawah Pusat Pembangunan Koperasi, Institut Koperasi Malaysia. Jadi saya dah berkhidmat lebih kurang dalam 20 tahun lah, kita kata macam tu ya. Lama 20 tahun. Lama 20 tahun ya. Sedar tak sedar dah 20 tahun. Jadi tugas utama adalah lebih untuk memberikan apa orang kata latihan bimbingan kepada gerakan koperasi lah di seluruh Malaysia. Jadi bila kata kita nak inlinekan dengan tajuk podcast kita kan pada hari ini, maknanya orang nak tahu tentang apa tu koperasi kan, dan juga mengapa kita perlu berkoperasi. Jadi itu adalah merupakan salah satu peranan lah sebenarnya fokus di bawah Pusat Pembangunan Koperasi itu sendiri. Maksudnya kita nak memperkenalkan apakah itu sebenarnya entiti koperasi kepada apa orang kata masyarakat lah dan juga komuniti di luar sana. Jadi saya rasa kalau bagi mana-mana individu yang memang dah berkecimpung dalam koperasi, mungkin dia tahu tapi kita punya capaian apa orang kata penonton hari ini mungkin ada di antara mereka yang memang merupakan anggota koperasi, tapi mungkin ada yang belum. Jadi maksudnya di sinilah platform yang baik ni supaya mereka faham kan tentang koperasi ini, dan secara tak langsung mereka akan berminat orang kata untuk mendapatkan latihan khususnya di Institut Koperasi Malaysia. Maksudnya kalau koperasi ni, kalau kita sebut pasal koperasi saja ni, Pusat Pembangunan Koperasi ni yang akan orang kata orang kata dia sebagai frontliner lah di Institut Koperasi Malaysia ni. Betul. Orang kata nak memberi hebahan ataupun pendidikan dengan koperasi itu sendiri. So mungkin Kak Biha boleh cerita sikit. Orang kata jelah kita ambil masa mungkin 1-2 minit ni. Mungkin orang nak tahu apa tu Pusat Pembangunan Koperasi, apa latihan yang ada kat pusat
koperasi ni? Sebenarnya kalau nak diikutkan, memang macam yang Syafiq katakan tadi, memang salah satu orang kata leading center lah sebenarnya kan di IKMA ni, selain daripada pusat-pusat yang lain, kerana kita memberikan apa orang kata satu pendedahan awal lagi, ya, daripada basic, orang kata daripada foundation terlebih dahulu, apakah itu koperasi, ya. Jadi dia kena faham dahulu apakah itu entiti koperasi, apakah peranan mereka dan juga tanggungjawab mereka di dalam koperasi itu. Dan kemudian bila mereka faham, mereka kena tahulah pula kan macam mana nak menguruskan koperasi. Jadi itu juga adalah antara tanggungjawab di bawah Pusat Pembangunan Koperasi ataupun PPK, di mana kalau kita lihat dari segi kursus-kursus yang ditawarkan, kita ada kursus wajib 1 kan, dia akan bermula daripada bawah dululah kan, the basic one kita katakan, ya, dari segi apa orang kata tadbir urus dan juga perundangan koperasi. Dia akan faham dulu di situ konsep koperasi, macam mana nak mentadbir kan, ya. Dan kemudian dia kena kenal undang-undang di sebalik koperasi itu, dan kemudian barulah kita pergi kepada apa orang kata kursus-kursus yang lain lah, ya, macam mana dia nak mantapkan lagi pemahaman dia, ya, dalam aspek-aspek tertentu. Contoh macam dia tak tahu nak uruskan mesyuarat agung kan, so kita ada kursus yang berkaitan macam mana dia nak uruskan mesyuarat agung. Dan kemudian dari segi untuk memberikan kefahaman dan juga untuk meningkatkan kemahiran apa ni orang kata anggota lembaga ataupun anggota koperasi itu sendiri kan, apakah dia koperasi, macam mana nak apa orang kata faham lebih lanjut. So kita ada kursus contoh asas mengurus koperasi baru, kan. So and then kita ada kursus macam mana contoh kalau dia tak tahu nak manage menguruskan mesyuarat lembaga, nak catat minit dan sebagainya. So kita ada. So itu adalah saya kira antara yang berjadual lah kan. Saya rasa Syafiq pun sedia maklum kan. Itu memang so boleh kita boleh katakan Pusat Pembangunan Koperasi ini dia fokus kepada pengurusan pentadbiran dengan perundangan koperasi. Betul. Okey. So tak apa, itu kalau pendengar kita dia nak tahu lebih lanjut, dia boleh go kita punya website lah. Yes, so betul. Sekarang pada petang ni kita petang salah petang saya kira pagi petang lah ni kan. So kita nak tahu, topik kita pun mengenai kata apa itu koperasi kan. So kita tahu orang kata zaman teknologi, zaman digitalisasi ni, kalau orang nak orang kata nak tahu pasal koperasi ni, Google kan. Semua ni maklumat di hujung jari. Tapi orang cuma orang nak tahu orang kata apa yang lebih mendalam pasal koperasi. So kita akan kata bincang lagi selepas ni. So kita berhenti sebentar dan kita akan sambung selepas ni. Okey, kembali semula kita dalam rancangan, bukanlah rancangan, lebih kepada segmen. Faham yang orang kata dibawa khas oleh Institut Koperasi Malaysia. So tadi kita dah orang kata dah tahu sikit sebanyak tentang orang kata Pusat Pembangunan Koperasi itu sendiri. So kata kalau ada ahli-ahli kooperator yang nak tahu, so dia akan bolehlah orang kata pergi ke website IKMA. So pada kita nak tahu lebih lanjut orang kata pasal koperasi. Macam tadi saya katakan tadi, koperasi ni kalau orang nak tahu secara basicnya, secara asasnya orang boleh tahu. Sebab kita boleh Google sekarang ni maklumat di hujung jari kita boleh tahu. Tapi orang kata masyarakat masih lagi tak memahami apa sebenarnya matlamat berkoperasi itu sendiri. So sebelum kita nak pergi mendalam lagi, mungkin Kak Biha boleh cerita apa sebenarnya itu koperasi. Okey, terima kasih Syafiq. Jadi sebelum pergi dengan lebih lanjut, mungkin maksudnya sekarang ni kita nak fokuskan kepada koperasi, entiti koperasi itu. Kita nak supaya masyarakat di luar sana mendalami, maksudnya mengetahui koperasi. Tapi sebelum tu sebagai apa orang kata satu mukadimah ataupun pembuka, kita boleh kata di Malaysia ni kan sebenarnya ada banyak entiti perniagaan yang boleh ditubuhkan dan juga didaftarkan kan. Maksudnya individu tu dia boleh pilih sama ada dia nak buka apa orang kata perniagaan sendiri kan, perniagaan tunggal, enterprise orang kata, ataupun dia nak partnership ke apa kan, ataupun dia nak buka syarikat, ataupun salah satu lagi cabang dia boleh tubuhkan koperasi kan. Betul. So koperasi ni pun dia sebahagian daripada model perniagaan. Betul, sebahagian pada model perniagaan yang memang kita nampak sangat-sangat relevan. Jadi dalam konteks kita bercerita pada petang ni, so memang kita nak ketengahkan adalah koperasi. Kenapa kita nak ketengahkan koperasi? Sebab kalau akak sendiri kan, Kak Biha lebih suka apa orang kata untuk memperkenalkan dulu konsep koperasi itu apa sebelum kita pergi dengan lebih jauh. Sebab kita nak tahu the basic
foundation di sebalik koperasi tu. Jadi yang paling mudah selalu pun kita sebut dalam kelas ke apa kan ya. Koperasi ni konsep dia adalah kerjasama. Kerjasama adalah sangat penting. Orang kata dalam bahasa orang putih cooperation kan. Yang mana doing things together. Jadi maksudnya kita perlu ada konsep kerjasama itu untuk memastikan elemen apa orang kata koperasi itu dapat dijayakan ya. Dan kalau kita lihat bila kita kata konsep koperasi itu adalah kerjasama, maksudnya di sini kita akan memastikan semualah ya pihak-pihak yang berada dalam koperasi itu akan memainkan peranan mereka. Kita akan lihatlah dalam koperasi itu dia akan ada anggota, dia akan ada pengurusannya, anggota lembaga kan, jawatankuasa audit dalaman dan sebagainya. Jadi kita nampak memang koperasi ini satu pertubuhan ya yang memang orang kata boleh ditubuhkan ya oleh mana-mana masyarakat ataupun komuniti yang mana mereka ni ada keinginan bersama kan. Satu bentuk komuniti ada keinginan bersama untuk apa orang kata pastikan nak capai dalam satu-satu aspirasi bersama kan. Senang cerita dia ada satu orang kata senang cerita bahasa layman dia kan. Satu kepala lah. Satu Semua kepala ada satu kan. kepala, kita boleh buat lah. Betul. Maksudnya dia nak capai apa dari sudut ekonomi, sosial dan juga budaya. Itu secara tak langsung lah kalau kita lihat dari segi definisi koperasi itu kan yang biasanya kita apa orang kata dengar daripada ICA itu kan. Dan kita lihat koperasi itu sudah pasti akan dikawal oleh satu badan yang apa orang kata dikawal secara demokrasi. Iaitu dalam Mesyuarat Agung. Jadi secara tak langsung senang cerita lah orang kata koperasi ni kita akan imbangkan dari sudut objektifnya, apa orang kata dari sudut kebajikan ya. Dia menjaga apa orang kata kebajikan anggota itu sendiri dan pada masa yang sama memang koperasi juga boleh apa orang kata menjana pendapatan, keuntungan. Jadi maksudnya dia ada apa orang kata kedua-dua elemen yang seimbang kat situ kan. Kita lihat memang untuk kebajikan anggota, perkhidmatan yang ditawarkan dan secara tak langsung boleh apa orang kata inilah menjana pendapatan. Di situlah yang mana kita kata nanti kalau koperasi ada keuntungan, adalah hasil yang akan diberikan secara bersama-sama kepada anggota-anggota dia. Jadi maksudnya bila kita dapat sesuatu hasil tu, kita akan bahagi sama rata. Kita akan bahagi bersama-sama dengan anggota kita. Itu uniknya koperasi ni. Itu yang saya nampak uniknya koperasi, konsep dia kerjasama and then dia dapat mengimbangi di antara dari segi kebajikan anggota dan juga dia boleh menjalankan aktiviti dan secara tak langsung menjana pendapatan. Tapi Kak Bihan, kita tahu koperasi ni sebagai model perniagaan. Betul. Tetapi orang kata persepsi masyarakat kita sekarang ni dia lebih orang kata berfikir bila kita sebut pasal koperasi lah. Zaman kita kan bila tanya pasal koperasi, apa yang kita tahu? Koperasi sekolah. Koperasi sekolah jual buku, itu saja. Dan ada juga persepsi masyarakat yang orang kata bila sebut pasal koperasi ni, dia beranggapan bahawa koperasi ni adalah orang kata pertubuhan. Biasanya golongan untuk orang-orang yang dah pencen je. So macam mana orang kata persepsi tu? Itulah sebenarnya memang kita pun tak boleh nak apa orang kata menidakkan kan apa yang dinyatakan oleh pihak luar, sebab itulah dia. Sebab itulah saya rasa segmen kita ni sangat penting supaya mereka faham. Sebab saya rasa mungkin kenapa mereka mengatakan begitu, sebab mungkin mereka tak faham ya dari segi koperasi tu apa sebenarnya. Sebab kita dulu pun kan masa kita sekolah dulu pun kita, saya rasa antara anggota koperasi yang tegar jugalah kan, selalu pergi ke kedai koperasi sekolah lah kan. Kita beli barang-barang, kita beli jajan ke apa, kita beli apa barang-barang stationery ke apa kan, tapi kita pun tak tahu pada masa itu apa sebenarnya. Saya pun terlibat juga dengan kedai koperasi, tapi kita ingat sekadar jual buku, jual alat tulis tu je. Sebenarnya koperasi itu lebih lagi daripada itu ya. Dan satu lagi juga stigma masyarakat kita kan, macam yang Syafiq katakan tadilah, memang mereka bila kata koperasi tu ialah macam untuk golongan-golongan yang dah berumur kan ya, golongan-golongan pencen ya. Dan mungkin mereka nampak macam koperasi ni satu tempat untuk melabur, untuk macam skim cepat kaya kan sekarang ni kita nampak. Itu isunya sekarang kan ya. Jadi dan mereka nampak koperasi ni kredit macam ceti. Adakah semata-mata itu saja? Jadi itu yang saya katakan mungkin
mereka tak faham tentang koperasi. Sebenarnya koperasi ni lebih lagi daripada itu. Sebab kalau kita lihat pun ya, memang kita lihat daripada awal kan, penubuhan koperasi sendiri di Malaysia ni pun bermula pada tahun 1922. Jadi boleh bayangkan tak, dah berapa tahun tu? 103 tahun 103 kan? tahun. 103 tahun koperasi ni dah apa orang kata wujud sehingga sekarang. Tapi masih mungkin lagi Kak Biha ada. boleh cerita kan bila orang kata gerakan koperasi ni mula-mula orang kata berkembang kat Malaysia ni. Mungkin ada pendengar kita yang yang dah biasa pusul ni dah tahu dah. Betul. Yang tak tahu ni yes. mungkin bila sebab kita kalau start kita lihat dia bermula pada tahun 1922 kan. Itu yang bila kita apa orang kata buat sedikit calculation tu dah 103 tahun ya gerakan koperasi apa orang kata di Malaysia ni ya. Dan memang kita tak nafikan dianya bermula pada ketika itu dengan aktiviti kredit. Kita tak nafikan sebab pada masa itu ada isu masalah keberhutangan kan, kalangan petani luar bandar dan juga kaki tangan kerajaan. So pada masa itulah kita nampak keperluan ya, mereka keperluan mendesak itu memerlukan mereka untuk menggunakan apa orang kata platform koperasi untuk membantu mereka kan ya. Jadi kalau kita lihat itu permulaan kan. Tapi sekarang ni ada pelbagai lagi apa orang kata aktiviti-aktiviti lain yang boleh diceburi oleh koperasi kan. Macam ada kita, banyak lagi. So betul. Itulah topik ni dia sangat menarik. So kita akan berhenti sebentar dan kita akan sambung selepas ini lagi. Okey. Gerakan koperasi apa orang kata di Malaysia ni ya. Dan memang kita tak nafikan dianya bermula pada ketika itu dengan aktiviti kredit. Kita tak nafikan sebab pada masa itu ada isu masalah keberhutangan kan, kalangan petani luar bandar dan juga kaki tangan kerajaan. So pada masa itulah kita nampak keperluan ya, mereka keperluan mendesak itu memerlukan mereka untuk menggunakan apa orang kata platform koperasi untuk membantu mereka kan ya. Jadi kalau kita lihat itu permulaan kan. Tapi sekarang ni ada pelbagai lagi apa orang kata aktiviti-aktiviti lain yang boleh diceburi oleh koperasi kan. Macam ada kita, banyak lagi. So betul. Itulah topik ni dia sangat menarik. So kita akan berhenti sebentar dan kita akan sambung selepas ini lagi. Ya, kembali semula bersama kita dalam segmen faham di bawah orang kata Institut Koperasi Malaysia, IKMA. So itulah kita tadi Kak Biha kita dah discuss orang kata apa itu koperasi sebenarnya dan apa orang kata persepsi masyarakat, apa isu-isu yang ada dalam koperasi ni. Dan orang kata bila kita orang kata nak rangkumkan sebenarnya koperasi ni adalah satu organisasi ataupun entiti yang sangat unik. Kan kita boleh cakap apa? Koperasi ni adalah gabungan daripada kita boleh cakap persatuan dengan syarikat. Sebab koperasi pun entiti kata perniagaan juga. Betul. So kita orang kata dialah dalam dasar koperasi Malaysia pun ada menyentuh untuk menjadikan koperasi ni salah satu orang kata model pilihan untuk perniagaan terutamanya untuk golongan belia lah. Cuma tu bila kita dah kata untuk nak jadikan pilihan perniagaan ni, so mungkin kita boleh kata Kak Biha boleh cerita sikit kan. Apa pentingnya koperasi ni? Sebab kita tahu kadang bila kita bersemuka dengan kompetitor, kadang dengan masyarakat sendiri, kadang dia orang bertanya, apa perbezaan kata antara koperasi ni dengan syarikat? Secara generalnya, secara asalnya kalau kita lihat benda yang sama je. Syarikat boleh berniaga, koperasi pun boleh berniaga. So apa kelebihan dan keistimewaan koperasi? Okey. Macam tadi kan kita pun ada bincang daripada awal tadi, kita cakap uniknya perniagaan koperasi ni kan, sebab kita nampak dia mengimbangi antara dua aspek kat situ kan. Yang mana pertamanya dari segi apa orang kata keperluan apa yang anggota tu mahukan dari segi kebajikan dia, dan dia mendapat apa sahaja perkhidmatan yang ditawarkan oleh koperasi. Dan satu lagi, koperasi itu sendiri memang boleh berniaga lah, boleh menjana keuntungan dan juga apa orang kata secara tak langsung bila kita kata aspek keuntungan dekat situ, itulah dia kita nak supaya anggota-anggota kita bersama dengan koperasi. Maksudnya dia kaya bersama dengan koperasi. Jadi bukan kata bila kita tubuhkan koperasi ni kita tak boleh apa orang kata menjana pendapatan, kita tak boleh upgrade kita punya apa orang kata cost of living ke apa dan sebagainya kan. Jadi itu pun kita lihat sebenarnya antara manfaat lah kan, kelebihan kenapa kita berkoperasi dan apa manfaat yang kita dapat. Sebab manfaat tu bukan sahaja kepada individu, malahan kepada komuniti. Jadi kalau kita lihat, kita nak kaitkan sekarang dengan golongan belia dan sebagainya kan, tak kira lah belia ke apa kan, memang kita
kita tahu bahawa bila dia bersama-sama dengan koperasi, dia boleh menjana pendapatan, boleh meningkatkan pendapatan orang kata seseorang anggota tersebut, dan secara tak langsung dia akan mendapat semua perkhidmatan yang ditawarkan dalam koperasi itu, termasuklah ekosistem dari segi pendidikan dan juga latihan, sebab pembelajaran sepanjang hayat tu saya kira adalah sangat penting ya. Dan dari segi aspek kalau kita nak kata community tu, memang kita nampak koperasi pun salah satu tempat di mana boleh menjana pendapatan dan juga memberi peluang pekerjaan. Dekat situ apa yang kita nampak kan. Tetapi itulah kadang-kadang orang akan mengatakan bahawa bila nak masuk koperasi tu nak dapatkan dividen saja. Betul. Jadi sebenarnya itu orang kata menjadi persoalan utama. Bila nak masuk koperasi, dia akan soalan utama, dia akan tanya berapa banyak dividen. Kan? Dan anggota pun akan tanya apa benefit yang saya dapat bila saya masuk koperasi. Sebab itu pada saya lah kan, pada Kak Biasa, kalau anggota tu nak bertanya begitu tak salah, tapi maksudnya dia pun kena faham apa peranan, hak dan tanggungjawab dia sebagai anggota. Sebab dia tak boleh orang kata aspek koperasi saja memberikan perkhidmatan. Jadi dia sebagai anggota pun dia perlu memainkan peranan dan tanggungjawab dia di situ. Sebab tu kita nampak koperasi ni maknanya bila kita susah sama-sama, kita akan merasai kesusahan itu bersama. Dia berbalik kepada pasapan yang tadilah. Senang sama-sama, so kita akan agihkan. Itulah bila kata bila koperasi itu ada mendapat menjana pendapatan, ada keuntungan sebagainya, so itulah dia boleh berikan dalam bentuk dividen kepada anggota dia. Jadi ibarat orang kata susah sama-sama, senang. Susah sama-sama, senang pun bersama-sama. Itu yang orang kata kita nampaklah sebenarnya kepentingan koperasi ni. Dia kan? bukan time senang, bukan time senang bersama. Time susah pun, bila time susah tak ada pula kan. Kita tak nak macam tu kita lah. tak nak macam itulah orang katakan. Kita nak supaya mereka ada rasa sense of belonging dengan koperasi tu. Dia nampak koperasi ni memang tempat yang boleh membantu mereka daripada pelbagai aspek. Itu sebenarnya yang kita nak lah kan. Sebab dia berbalik semula pada konsep awal tadilah, yang kita kata konsep kerjasama. Kalau syarikat tu dia sendiri-sendiri je. Dan kita nampak pun dia lebih kepada siapa pemegang saham yang tertinggi dalam syarikat. Tapi kalau koperasi tak. Sebab koperasi ni mengamalkan konsep demokrasi. Demokrasi itu kita satu katakan anggota, tadi. Satu undi kan. Betul. So itulah bila kita dah tahu orang kata pentingnya koperasi ni dalam komuniti kita, macam mana dia boleh membangunkan ekonomi, sosial dan budaya. So macam mana pula kalau masyarakat pendengar kita nak tubuhkan koperasi ni? Betul. Kita selalu inilah koperasi sekian. So macam mana dia nak tubuhkan koperasi? Saya yakin memang ramai di luar sana kan Syafiq, memang diorang berminat sebenarnya nak tubuhkan koperasi. Sebab kalau kita lihat sekarang pun kita dah ada lebih kurang dalam 16,000 kan buah koperasi, 16,284 ke. Lebih kurang lah macam tu kan. Setakat 30 Disember 2024. Yes, 2024. Jadi cara dia sebenarnya mudah saja. Sebab kita lihat tadi kan, kita kata koperasi ni satu entiti yang sangat relevan kan, ya. Di mana kita ada agensi sebenarnya yang dipertanggungjawabkan ya. Dari segi orang kata penubuhan koperasi, mengawal selia koperasi, memberi bantuan kepada koperasi dan sebagainya. Jadi kalau kita sedia maklumlah kan, kalau kita nak tubuh koperasi tu kita perlu 20 orang lah setakat ni kan. Kita perlu kumpulkan 20 orang kan. Tapi yalah orang kata dah dipermudahkan lah kan. Cuma cara salurannya adalah mereka boleh berhubung dengan pihak Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Kan. Kalau mereka nak mendapat khidmat nasihat daripada kita pun boleh. Tak ada masalah. Jadi kita apa pun kita akan salurkan kepada pihak SKM ya. Sebab sekarang ni apa-apa pun macam Syafiq katakan, nak dapatkan maklumat pun di hujung jari. Semua pun kita boleh Google. Orang pun banyak guna teknologi AI dan sebagainya. Jadi sama juga kalau nak tubuhkan koperasi juga. Jadi mereka memang boleh dapatkan maklumat tu di hujung jari. Dan in fact mereka memang kena mohon permohonan secara dalam talian kan. Kalau nak tubuhkan dapatkan maklumat tu kena pastikanlah maklumat apa-apa saja berkaitan dengan koperasi dia kena dapatkan maklumat daripada SKM ataupun IKMA lah. Daripada IKMA sendiri. Selain daripada dua agensi ni, kita boleh katakan betul, tak solid lah punya information tu. Ataupun saya rasa dengan pihak kementerian sendiri. Sebab kita lihat memang koperasi ni adalah di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, dan kita IKMA dan juga SKM adalah merupakan antara agensi di bawah KUSKOP ni kan, yang memang dipertanggungjawabkan untuk dari sudut pembangunan modal insan lah kan. Gerakan koperasi di Malaysia, apa yang saya nampak lah. Cuma itulah bila kita katakan tadi kan,
nak tubuh koperasi tu first kena cukupkan 20 orang. 20 orang. Dan satu lagi kena clear juga dari segi aktiviti apa yang nak dijalankan. Dia kena fikir dulu, nak buat bisnes perniagaan apa dulu, baru perniagaan apa kan, sebab kita katakan tadi koperasi ni memang daripada awal dipelopori dalam aktiviti kredit. Tetapi sekarang ada pelbagai lagi aktiviti lain yang boleh diceburi oleh koperasi kan. Aktiviti pengguna kan, apa lagi? Aktiviti perladangan kan. Perkhidmatan, pengangkutan, macam-macam. Jadi mereka, saya yakin tentu mereka ada satu kemahuan apa yang diperlukan. Kan orang kata community needs kan, community tu nak apa? Apa yang mereka perlukan. So mungkin mereka boleh bincang, dapatkan pandangan juga dengan SKM ataupun IKMA sendiri, macam mana cara yang terbaik yang kita boleh bantu supaya mereka dapat tubuhkan koperasi. Kan. Itu Kak Biha, so kita pun ada mungkin ada lagi 2-3 minit yang terakhir ni. So kata terakhir, bukanlah terakhir pun, kita ada segmen lagi kita akan bagi kan. So kata daripada Kak Biha sendiri kepada pendengar-pendengar kita ni, so kenapa dia orang kena koperasi secara ringkasnya? Kenapa koperasi ni penting? Baik, seperti mana saya nyatakan tadi, ya, memang koperasi ini sangat-sangat pentinglah, ya, di mana kita tahu dia boleh menjana ekonomi dan menaikkan taraf hidup lah, ya, satu-satu individu tersebut, ya. Dan untuk kita nak apa orang kata menyahut seruannya supaya mereka faham lagi kan orang kata tentang koperasi, memang kita tak boleh lari daripada aspek orang kata prinsip koperasi yang kelima kan, ya, pendidikan, latihan dan juga maklumat. Jadi itu memang sangat pentinglah supaya nak pastikan mereka faham kan tentang koperasi. Jadi sudah pasti mereka, saya rasa memang perlu mendapatkan maklumat ini daripada IKMA sendiri, ya. Satu-satunya apa orang kata institusi latihan, ya, yang memberikan informasi tentang kursus-kursus yang ditawarkan khususnya kepada gerakan koperasi di seluruh Malaysia ni lah. Lebih lanjut kata tentang program-program ni, boleh pergi website IKMA sendiri. Dan orang kata nak tahu lebih mendalam apa tu berkaitan dengan koperasi, pengurusan, pentadbiran perundangan koperasi itu sendiri, orang kata kita ni di IKMA ni kita mengalu-alukan lah pendengar, terutamanya orang kata kooperator untuk betul sertai ataupun hadiri orang kata program-program ataupun kursus yang dilaksanakan oleh IKMA. So itu sajalah kata daripada orang kata program ini berkenaan ini secara permulaannya. So orang kata terima kasih kepada Kak Biha atas perkongsian pada petang ni. So itu saja. Kalau pendengar-pendengar sekiranya ada orang kata sebarang maklum balas ataupun soalan ataupun mungkin ada pertanyaan nak bertanya tentang mengenai mungkin isu koperasi ataupun berkaitan dengan koperasi, boleh tinggalkan kata kat di ruangan komen kita. So tinggal kat situ. So nanti pandailah urus setia kita ke, ataupun nanti mungkin saya rajin, saya akan bantulah untuk menjawab soalan tuan-tuan dan puan-puan. Alright. So itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita berjumpa dalam segmen yang akan datang. Bye-bye. Ya, betul. Sertai ataupun hadiri orang kata program-program ataupun kursus yang dilaksanakan oleh IKMA. So itu sajalah kata daripada orang kata program ini berkenaan ini secara permulaannya. So orang kata terima kasih kepada Kak Biha atas perkongsian pada petang ni. So itu saja. Kalau pendengar-pendengar sekiranya ada orang kata sebarang maklum balas ataupun soalan ataupun mungkin ada pertanyaan nak bertanya tentang mengenai mungkin isu koperasi ataupun berkaitan dengan koperasi, boleh tinggalkan kata kat di ruangan komen kita. So tinggal kat situ. So nanti pandailah urus setia kita ke, ataupun nanti mungkin saya rajin, saya akan bantulah untuk menjawab soalan tuan-tuan dan puan-puan. Alright. So itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita berjumpa dalam segmen yang akan datang. Bye-bye.